Ramai pelabur baru di Malaysia selalu pelik, kenapa saya asyik rugi walaupun orang lain kata senang. Hari ini saya jelaskan punca sebenar. Bukan untuk takutkan anda, tapi untuk bantu anda elakkan kesilapan asas. Ini bukan nasihat pelaburan, hanya untuk pendidikan. Salah satu punca utama ialah beli banyak ETF tanpa faham komponennya. Jika pegangan saham bertindir, risiko sebenarnya tidak banyak berubah. Lepas itu, ramai melabur guna duit yang mereka perlukan dalam masa terdekat. Bila pasaran turun sedikit, terus panik sebab tidak mampu tanggung risiko. Selain itu, mindset nak cepat kaya juga buat ramai kecewa. Baru melabur beberapa bulan sudah mahu lihat pulangan besar, sedangkan pasaran memerlukan masa. Satu lagi punca adalah keyakinan berlebihan. Ramai fikir cukup pandai, cukup rajin, pasti untung. Hakikatnya pasaran tidak boleh dikawal sesiapa. Dan yang paling kritikal, tidak buat kajian. Tidak baca laporan syarikat, tidak faham risiko, cuma ikut orang lain beli. Itu memang resepi untuk rugi. Kalau anda elakkan 5 punca ini, perjalanan pelaburan akan jauh lebih stabil dan sihat. Follow saya untuk lebih banyak perkongsian pendidikan pelaburan.